Tahukah anda, ada satu syarikat telefon yang dulu terlalu hebat sampai mereka fikir tak mungkin boleh kalah. Awal tahun 2000-an, hampir setiap rumah ada telefon Nokia. Bunyi ringtone dia terkenal di seluruh dunia. Telefon Nokia dulu terkenal sangat tahan lasak. Sampai jatuh banyak kali pun masih boleh hidup. Pada masa tu, Nokia rasa mereka sudah terlalu kuat. Mereka percaya orang akan terus guna telefon keypad selama-lamanya. Tapi, tahun 2007, semuanya mula berubah. Apple muncul dengan iPhone skrin sentuh. Ramai mula teruja dengan cara baru menggunakan telefon. Tak lama lepas tu, Android pula muncul melalui Google. Telefon jadi lebih moden, lebih pintar dan lebih menarik. Sedangkan syarikat lain berubah pantas, Nokia masih cuba mempertahankan sistem lama mereka. Mereka lambat sedar dunia sudah berubah. Sedikit demi sedikit, pengguna mula meninggalkan Nokia. Kedai telefon yang dulu penuh dengan Nokia mula dipenuhi iPhone dan Android. Akhirnya, pada tahun 2013, bahagian telefon Nokia dijual kepada Microsoft. Ramai tak sangka, jenama sebesar Nokia boleh jatuh begitu cepat. Bekas CEO Nokia pernah berkata, "Kami tidak melakukan apa-apa yang salah, tetapi kami tetap kalah." Kadang-kadang, bukan sebab kita lemah, tetapi sebab kita terlalu lambat berubah. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.